Tiada keperluan untuk menambah anggota bagi melaksanakan tugas mengawal negara khususnya di sepanjang sempadan Kelantan dan Thailand. Ini kerana jumlah anggota seramai 400 orang yang ada ketika ini menerusi pelaksanaan OPS Wawasan membabitkan jarak lebih 120 km dari Batu Melintang Jili ke Pengkalan Kubur Tumpat adalah mencukupi. Kerjasama antara badan penguatkuasa lain termasuk Polis Diraja Malaysia PDRM, Kastam Diraja Malaysia dan Unit Pencegahan Penyeludupan juga dipertingkat dari masa ke semasa. Pihak tentera juga pihak polis telah dapat saya rasa mengawal keadaan sempadan ini dengan baik. Mana yang ada penyeludupan setakat ni yang kita dapat tangkap pun kebanyakannya adalah barang-barang keperluan harian. Walau bagaimanapun kita sentiasa mengawal. Beliau turut memaklumkan pihak risikan tentera negara sentiasa berhubung rapat dengan pasukan negara jiran bagi menangani ancaman dari luar khususnya yang melibatkan militan Islamic State IS.